kedai Abang Is. Pasti habis punya. Laku keras. Ada lagi tempahan yang belum buat. Termasuklah kawan-kawan korang. Kejap lagi kita buat sama-sama. Hai. Baru lepas sahur. Takkan lapar lagi. Perut masuk angin. Yelah tu. Susun elok-elok. Baik, bos. Korang tak tidur ke? Kita orang nak tolong akak buat kuih. Ya, Opah. Ros cuba nak habiskan buat semua kuih hari ni juga. Lepas tu, tumpu pada ibadah puasa. Bagus. Upin, Ipin, dah baca niat puasa? Lupa! Lah, cepat baca. Ada masa sikit lagi tu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hei, itu doa makan. Cuba bawa bertenang baca betul-betul. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini, fardu ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allah. Nasib baik Opah ingatkan. Kalau tak puasa kita, Ipin. Lalai betul. Is! Ros. Cepatnya kau datang. Ya, aku nak cepat ni. Mana barang? Upin, Ipin! Bawa kuih-kuih atas meja tu. Ish, mana diorang? Kena budak-budak ni. Amboi, sedapnya tidur. Kenapa? Kuih akak hangus ke? Tak adalah. Mari tolong akak. Kalau terjual semua ni, untunglah abang. Banyak komisionnya. Wow, kuih ni dah ada nama. Iya ke? Kuih Ros Bidadari. Kenapa bonyok ni? Opah marah. Dia tak pergi-pergi. Apa Opah kata? Opah kata... Atuk tu jarang dapat beraya dengan anak cucu. Biar dia berseronok bersama keluarga dia. Kau orang janganlah kacau. Betul? Semua orang nak beraya bersama keluarga. Nak berkumpul beramai-ramai. Tapi kau berdua nak berjauhan dari keluarga pula. Dah tak sayang Opah dengan akak lah tu. Minta maaf, Opah. Kita orang sayang Opah dengan akak. Kita orang tak akan tinggalkan Opah dengan akak. Betul-betul kita orang nak beraya bersama Opah dengan akak sampai bila-bila. Atuk. Betul lah apa yang Opah cakap tu. Dah, jangan sedih-sedih. Lain kali boleh ikut. Ya ke, Atuk? Iya. Raya sini je lah dengan kita orang. Lagi seronok. Betul-betul. Jom balik.
Hai, tengok apa tu? Tak syok tengok rumah atuk tertutup je. Sunyi sepi. Tak meriah raya. Ha? Alah, Atuk pergi kejap je. Dia mana boleh duduk lama kat bandar tu. Entah-entah hari ni Atuk balik. Dah tu, mari tolong. Kejap lagi kawan-kawan nak datang. Atuk dah balik. Yeay! Atuk! Atuk dah balik. Yeay! Atuk! Atuk! Cepat balik. Atuk rindukan ayam. Itik. Jom, raya rumah Atuk. Air balang. Kak, mai beli. Kan segar ni, Kak. Sebiji ni berapa? Mari, ayam bakar. RM2. Mari beli ayam bakar. Kami ini kawan-kawan sekampung sepermainan. Harmoninya kehidupan, ikhlasnya persahabatan. Kami semua kawan sekampung, mestilah tolong menolong. Gurau senda jadi pendorong, suka duka tak terhitung. Pin, nampak macam opah marah. Habislah kita. Kamu punya. Aku pula. Loh, sikitnya. Tak berbaloi. Sampai serak-serak suara aku nyanyi. Cukup tu. Buat kali pertama. Dapat juga duit seorang sikit. Iya, itu benar. Haya, Yesan tak tahu bersyukur. Haha, esok nak nyanyi lagi? Tak mau lagi. Banyak penat. Betul-betul. Iya, ternyata susah ya jadi pengamen. Hasilnya nggak selalu ada. Pengamen tu apa? Kalau di Indonesia, basker disebut pengamen. Ada pengamen suaranya bagus banget. Sekarang dia sudah jadi penyanyi terkenal. Wah, dari nyanyi suka-suka je boleh jadi terkenal. Dia bernasib baik sebab ada orang nampak bakat dia. Bukan semua orang bertuah macam tu. Tak apalah, aku tak nak jadi terkenal. Aku tetap nak jadi tukang bersih di kampung durian runtuh. Apa yang asyik mengeluh je tu? Kita orang nyanyi bukan orang ramai tadi. Depan gerai Mai. Ya, Opa nampak tadi. Korang ikut Abang Is ke?
Ya, suka-suka je. Sambil tu dapat buat duit sikit. Opah marah? Tak. Tapi tadi kita orang nampak muka Opah kerut. Begini. Oh, Opah dengar suara korang. Tapi Opah tak pakai cermin mata, tak nampak lah. Itu yang berkerut begitu. Oh. Dia. Itu tenaga kerja. Orang sudah mula ramai. Mana kawan-kawan? Mana itu Ya, Sam? beda-beda. Saleh to the rescue. Abang Salih pun tolong sama. Nasib baik sudah sampai. Sekarang mula kerja. Kakak, pakai apa? Dua. Tiga ABCD. Siap. ABCD satu. Saya nak 3. 10. Yang satu. Yang mana ada? Dahsyatlah ABCD, Uncle. Hari kedua pun habis. Nah, ini upah. Tolong, Uncle. Terima kasih banyak-banyak. Yo, tak sangka dapat upah. Kita orang saja suka tolong. Betul-betul. Terima kasih, Uncle. Hilang penat aku. Terima kasih. Sama-sama. Oh, dah habis ke? Kita terlampatlah, Isan. Tak apa. Uncle, besok simpankan kita orang ABCD. Lama dah tak makan. Rindu. Okey, besok ajak semua kawan-kawan mari sini. Uncle belanja ABCD. Okey. Tak sabar ni nak makan. Alamak! Apa hal? Tengok ni. Tak sedar. Penat je orang meja jauh. Dah lah beratur panjang. Ni, layanan pun lambat. Rasa ABCD. Macam besok je. Ya, lambat sangat. Huru-hara tak teratur. Betul? Orang datang kemudian dapat dulu. Entah apa-apalah. Ayo, hati banyak sakit. Baca ini komen. Sabar, Uncle. Dengar komen ni. Sedap je. ABCD dia lain dari lain. Aku bagi 10/10 bintang. Komen ni pun bagus. Unik. Durian sedap. ABCD-mu tu lebih lemak berkrim. Ramai je suka, Uncle. Beberapa orang je tak suka. Tekak orang lain-lain mu tu. Tak boleh nak layan kehendak semua. Betul. Ayang, saya banyak risau. Besok ramai lagi datang. Semua mana tak puas hati. Macam mana? Ayo, sangat susah hati. Uncle rasa sudah cukup sampai sini. Jangan viral-viralkan lagi. Uncle banyak penat mau layan orang punya perangai yang macam-macam. Uncle otak penat, badan lagi penat. Ayo. Diamlah. Apa dah jadi? Tak ada apa. Akak jatuh dalam lumpur, Pak. Gelak Jaga korang nanti. Ish. Nasib baik tak cedera. Jatuh kat mana? Dekat kawasan pokok besar yang tumbang tu.
Pokok besar tumbang? Pokok besar yang kat hujung kampung tu? Pokok kenangan upah tu. Hebat bomba. Laju diorang buat kerja. Sekejap je, pokok tu dah tak ada. Dah tak ada pokok kenangan tu? Tunggul dia pun dah tak ada. Sedih, Opa. Pokok besar maknanya dah lama ia hidup. Boleh dikatakan umur pokok tu sebaya dengan orang tua di kampung ini. Sama umur dengan upah juga ke? Ya, begitulah. Pokok kenangan itulah jadi tempat orang berteduh bila panas terik. Bila pokok berbunga cantik, sejuk mata memandang. Nampak sekeluarga datang bergambar macam musim bunga di luar negara. Dan bila datang orang luar yang sesat, nampak je pokok tu terus tahu jalan. Pokok tu menjadi penanda arah untuk orang luar. Dan bila anak-anak muda nak berjumpa, di situlah tempat mereka berkumpul. Sekarang, pokok kenangan tu dah tak ada. Semuanya hilang dari pandangan. Kenapa? Upah sedih. Pokok kenangan dia dah tak ada. Siap. Mutu, nah nasi lemak. Udah. Lama tak jumpa. Mari. Duduk sini. Dari mana ni? Aku pergi tengok tapak pokok kenangan yang tumbang tu. Terasa sayu pula bila tengok dah tak ada. Ya loh, saya pun ada rasa sikit sedih. Dulu itu pokok kita tanam sama-sama. Kita sama-sama main situ. Banyak suka dulu. Sekarang sudah kosong. Terima je lah. Tak usah sedih-sedih. Pokok tu pun dah tua. Dah sampai masa untuk tumbang. Ayuh, Tok Dalang. Jangan cakap itu macam. Kita sama tua macam itu pokok. Tapi jangan tumbang lagi. Janganlah samakan kita dengan pokok tu. Pokok tu sakit. Batang dia dah kena makan anai. Sebab tu senang tumbang bila kena petir. Jadi, kita jagalah kesihatan kalau tak nak tumbang. Betul? Betul. Saya. Kita dah dapat job kedua, Ipin. Betul. Nak pergi mana lepas ni? Cikgu nak ikut? Tinggal misi yang terakhir. Misi kembali ladang sawit kira ruai jelajah. Seronok tu. Jom. Upin mari naik. Atuk bagi penerangan. Nak dapat job terakhir kan? Duduk elok-elok. Industri sawit Malaysia menyediakan peluang pekerjaan. Ramai dapat kerja dalam sektor ladang, kilang, logistik, penyelidikan dan pembangunan. Ia meningkatkan taraf hidup penduduk dan mewujudkan peluang niaga pada pekebun-pekebun kecil untuk menjadi sebahagian dari inisiatif kelestarian. Industri sawit Malaysia tidak memusnahkan hutan. Sebaliknya, mereka fokus kepada penanaman semula dan penggunaan tanah terbiar. Pelbagai usaha konservasi dilakukan dalam pemeliharaan alam sekitar dan hidupan liar. Ipin. Tengok sana. Ada gajah. Pekebun tak takut ke kena serang dengan gajah?
Untuk mengelakkan kejadian sebegini, industri sawit mewujudkan koridor hidupan liar. Jadi kuranglah kemasukan gajah ke dalam ladang sawit. Pemenang bagi kempen Wira Minyak Sawit telah berjaya melakukan semua aktiviti dan mendapat semua job. Pemenangnya adalah... Upen dan Ipen! Upin Ipin menang. Jom kita ke pentas. Apa tugas Wira Minyak Sawit? Tugas? Apa? Tugas kami untuk menyebarkan tentang kebaikan dan kelebihan minyak sawit Malaysia supaya seluruh dunia tahu dan menggunakan minyak sawit Malaysia. Tepat sekali! Wira Minyak Sawit Malaysia sedia berbakti. Kesian budak-budak tu. Lanjut sampai pucat muka. Tak apa. Nanti saya kasih belanjaan ABCD. Itu semua budak. Ya Allah. Mesti Upin dan Ipin sudah lali. Ipin, macam kenal suara tu. Banyak Betul. Dah boleh teka siapa mereka. Bukalah pintu. Bertuah punya budak. Dia balas kita balik. Oh, ini rupanya badut kampung dia runtuh. Atau Uncle Mutu dengan Uncle Latong. Betul. Wah, Nyonya Awi pun badut juga. Dialah ketuanya. Sejak bila Nyonya jadi badut? Nyonya kan kerja bengkel motor. Dua-dua pun kerja. Hari biasa jadi mekanik. Hujung minggu jadi badut. Oh. 你找到了吗？还没有，不懂我放哪里了。 Cari apa? Hah? Saya punya hidung merah sudah hilang. Dah jumpa. Nah, hidung merah. Wah, terima kasih. Rimbu yang ambil. Barulah badut. Bawa ayam. Sama-sama. Zul, Hai. kau pun datang? Tak takut ke dengan badut? Tak. Nenek aku kata itu cerita je. Bukan betul-betul. Macam tu pula. Mari nyanyi. Mari. Semua tengok sini. Senyum. Saya suka. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi intan payung. Selamat hari jadi. Kawan-kawan, ini hadiah hari jadi Ihsan dari kita semua. Saksikan persembahan 4 badut dari kampung Durian Runtuh. Wah, ada badut. Seronoknya. Terima kasih semua. Sama-sama. Macam kenal je. Memang kita semua kenal. Oh?
kau bawa kita orang ke sini? Shh. Diam. Okey. Angsa. Selipar aku. Ganas. Macam mana nak ambil selipar kau? Kita mesti kena sudu. Aku tahu. Rembo. Kau kena tolong aku. Rembo. Ini peluang kita. Mana pula pergi si Rembo ni? Tak balik-balik. Ha? Ha? Apa yang dah jadi ni? Sampai korang semua dikejar angsa. Ini semua sebab nak cari selipar Upin yang hilang. Mula-mula kita orang ingat Rembo yang curi. Tapi bukan dia. Rupa-rupanya angsa tu yang curi. Rembo, minta maaf ya sebab tuduh kau curi selipar. Dan terima kasih sebab aku dapat balik selipar ni. Rembo dah jadi detektif sekarang. Lepas ni, kalau ada apa-apa kes yang nak diselesaikan, bolehlah minta tolong Rembo. Wah, berguna juga kau, Rembo. Sedia beraksi. Detektif Upin, Ipin dan Rembo. Yuhu, Akak. Akak. Akak tak ada lah. Tak apa, kita bantu sendiri. Jom. Lambatnya. Kau buat apa? Ros tertidur, Pa. Adik-adik kau dah balik? Tak tahu pula. Apa pula tu? Biar Ros pergi tengok. Lah, Upin dan Ipin rupanya, Pa. Sudu yang jatuh. Ya ke? Apa yang korang buat ni? Kita orang bancu susu. Kan selalu akak yang buat kan? Tunggu je lah. Tengok ni, habis kotor lantai. Nanti kita orang bersihkan. Wah, bagusnya cucu-cucu opa minum susu. Selain dari makan makanan sihat dan berkhasiat, minum susu 2 gelas sehari sebelum ke sekolah dan sebelum tidur dapat penuhi nutrisi penting badan seperti zat besi, omega 3 dan 6 yang penting untuk pencapaian di sekolah. Dengar tu? Dengar. Kita kena semangat. Terima kasih, cikgu. Kelas aman! Yeah!
akan mula bila tiba masa. Cikgu nak semua fokus pada sukan masing-masing. Acara pertama, larian berpasangan. Ikat kaki. Mimi dan Susanti, lari jangan jatuh tau. Suara keseluruhan. Kelas aman. Kenapa hilang? Iyalah, anak muda tak nak belajar. Mereka kata leceh. Jadi tak tahu cara nak buat. Oh, lepas tu apa? Keluarga Opah tetap teruskan buat gulai keladi kemahang. Hinggalah Opah pun pandai masak gulai keladi turun-temurun ni. Patutlah Atuk kata Opah seorang je pandai masak gulai ni. Betul-betul teringin nak rasa. Dulu abah korang paling suka makan gulai ni. Kalau boleh, tiap-tiap hari nak. Tapi sejak dia dah tak ada, Opah tak boleh dah. Opah. Opah sedih dan terkilan. Hari tu Opah dah sedia masak gulai keladi kegemaran abang kau. Tapi dia tak sempat nak rasa. Dia pergi buat selama-lamanya. Dah, Opah jangan sedih-sedih. Sekarang anak-anak Abah ada bersama Opah. Nanti kita sama-sama makan gulai keladi kemahang Opah yang terpaling sedap. Betul. Sedapnya bau gulai. Dah masak lah tu. Cuba rasa. Dah cukup ke garam? Sedap. Dah siap gulai keladi kemahang kita. Nak ke mana? Nak ke gerai mutu. Apa hal datang? Opah, ajak Atuk makan kat rumah malam ni. Ada gulai keladi kemahang. Atuk tolong ajak Uncle Mutu dengan Uncle Atong sekali, ya? Pasal gulai keladi kemahang, semua boleh datang. Terima kasih. Uncle, duduk sini. Wah, manyanya udah masak. Tak sabar mau makan. Makan. Wish, kenangan betul gulai kemahang ni. Ya loh, sudah lama tak makan ini. Ayo. Sekarang boleh makan. Makanlah. Alang, kalau tambah. Manya sedap kok. Betul tu. Kasih tambah sini. Tambah lagi, Uncle. Banyak lagi tu. Puas makan. Sedap ke? Banyak sedap. Udah pandai masak. Nanti udah masak lagi, panggil kita 3 orang makan nah. Boleh aja. Tapi nak bagi tahu, gulai keladi yang korang makan tadi dimasak oleh Ros. Iya
Ya, Opa ajar. Wah, Uda dah turunkan resepi pada cucunya pula. Ros bangga dapat belajar masakan keluarga turun-temurun ni. Kalau saya jadi juri itu pertandingan nanti, ini masakan sudah menang nombor 1. Betul. Oi, Fizi, cepat lari! Okey tak ni? Korang main apa ni? Polis sentri, seronok. Polis sentri? Tak pernah dengar pun. Akak tengok main kejar-kejar lari-lari. Apa seronoknya? Penat. Seronoklah. Macam sekarang ni, bila dikejar polis, kami perompak lari masuk kawasan selamat. Kami menang! Yeay! Oh, polis and thief. Polis sentri. Dulu akak ada ingat ada main yang sama. Tapi namanya Polis and Thief. Ada lagu tau. Lagu? Saya suka. Cuba nyanyi. Nak dengar? Police and thief went to the jungle. Both fell down and got in trouble. Thief said sorry, police said never. 1, 2, 3, now run together. Is, kau pun ingat lagi lagu tu? Mestilah. Dulu kita selalu main sama-sama dengan budak-budak kampung yang lain. Iya, dan akak selalu menang. Kita bagi je lah dia menang. Sebab kalau kalah, dia nangis. Mana ada. Akak selalu menang sebab akak lari laju. Dia orang tak boleh tangkap. Tu dulu. Sekarang nak lari pun mesti tak larat. Apa? Kalau berani, mari lawan. Tak ada masalah. Polis sentri, waktu jaga. Polis lari, pencuri jaga. 1, 2, 3, kejar-kejar pula. Lihat, Abang Is larinya keren banget. Tak sangka Kak Ros boleh lari laju. Tahu tak apa? Tak sia-sia hari-hari akak kejar Upin Ipin kat rumah. Seronok Abang Is dengan akak ada. Lain kali kita main lagi ya. Tengoklah. Semput main dengan korang. Laju-laju lagi. Apa-apa pun yang penting, badan segar, minda cerdas. Kita beriadah dan berseronok bersama-sama, menguatkan ukhuwah. Saya suka. Kita dah sampai tempat kelip-kelip. Semua padamkan lampu dan duduk diam-diam. Cepat, tutup lampu. Banyaknya kelip-kelip. Mana lagi? Untunglah aku banyak. Satu balang, dua balang, tiga balang, 10 balang, 20 balang.
Kau, Roy! Diam semua. Kau buat apa ni, Roy? Aku tangkap kelip-kelip. Ni, satu botol ada 5 ekor. Boleh jual RM5. Laku. Oh, kaulah punca kelip-kelip kampung kita ni makin pupus. Alah, nanti mereka membiaklah lagi. Tapi kau dah ganggu habitat mereka. Buat sampah pula tu. Kau ni Roy, kalau tak buat hal, tak sah. Cuba buat kerja betul-betul. Jadi contoh yang baik bagi budak-budak kampung. Saya bukan apa tu. Saya nak lebih ramai orang dapat melihat kelip-kelip yang bersinar cantik ni. Kalau tengok kelip-kelip di habitatnya, kan lebih bagus. Kesian Mia. Lepaskan dia. Siapa pula Mia? Kelip-kelip ini. Lepaskan dia. Mia? Yelah. Rugi. Cuba baru tengok ke sana. Cantiknya. Tak pernah aku tengok kelip-kelip banyak bagai bintang. Nampak? Kan lebih cantik bila ia di habitat semula jadinya. Betul lah. Aku akan pelihara tempat ni supaya kelip-kelip membiak banyak. Dan pastikan tak ada siapa yang mengganggu tempat ni. Termasuk Abang Roy. Bagus. Kita jadikan kawasan ni tempat perlindungan kelip-kelip kampung durian runtuh. Pengunjung dalam dan luar negara boleh datang melawat. Naik ekonomi kampung kita. Setuju. Mari kita ambil gambar. Bukan senang nak dapat gambar macam ni. Jom tidur. Selamat malam, Akak. Selamat malam. Ramai orang. Sebab tu. Patutlah laku betul ya. Untung Abang Is. Benda sedap. Harga berpatutan. Memang orang suka beli. Kalau ada promosi, mesti lagi meletup. Betul-betul. Tapi susah juga bila dah viral ni. Kita nak beli pun tak dapat. Nak ke? Kau muncul dari mana? Aku tolong Abang Is hantar barang. Sambil makan snack ni, beg dia kecil, ringan dan senang dibawa. Sambil jalan pun boleh makan. Aku ada macam-macam perisa. Kau pun suka makan snack ni? Terutamanya perisa jagung bakar. Aku kan memang minat jagung. Kau suka yang mana? Mestilah barbecue. Itulah. Lepas dah rasa snack ni, asyik teringin je. Dapat makan baru rasa puas. Betul-betul. Bila dah dapat yang paling sedap, susah nak ditukar ganti. Tahu tak apa? Mak kau jadilah rakan afiliasi snack ni. Macam Kak Ros. Masyur.
Mata akak pun jadi duit. Tengok, kecing-kecing. Wow. Kalau macam tu, tinggilah upah korang. Lakon video viral tu. Tak tahu, akak bayar ikut suka hati dia. Oh. Aku tak perlu jual snack ni sebab orang dah boleh beli di kedai Abang Iz. Betul lah tu. Akak! Akak dah keluar. Kenapa? Kita orang nak tanya pasal upah video hari tu. Akak dah janji, tapi tak bagi pun lagi. Oh, rezeki jangan ditolak. Minta jangan tak minta. Minta apa? Minta upah. Ini upah korang. RM5 je. Cukuplah tu. Yang lain akak dah masuk dalam simpanan korang. Tengok ni. Masyuk. Alhamdulillah. Semuanya rezeki. Krok-krak. Snack sedap. Uish, rasa nak makan pula. Ada lagi ke, Kak? Tak boleh. Snack tu memang sedap. Tapi jangan makan sebelum sarapan, makan tengah hari atau makan malam. Kenapa? Sebab akak dah masak. Kenalah makan masakan akak. Tapi sekarang kan petang, waktu makan snack. Abah. Kenapa susah sangat nak cakap Abah? Sebut je lah Abah. Apa yang susah sangat? Tak apa. Biar saya yang bercakap dengan dia orang. Bukannya susah pun. Ipin. Mari sini. Apa masalah tadi ni? Kita orang tak biasa panggil Abah. Sebab tak pernah ada Abah. Tak dapat nak bayangkan Abah macam mana. Sebab tu kita orang tak boleh buat. Oh, faham. Nanti kita berlatih lagi ya. Uncle kena bersiap untuk babak seterusnya ni. Nah, tengok ni. Benda berharga untuk korang. Harap ia dapat bantu lakonan korang nanti. Gambar siapa ni? Tengok belakang. Ini gambar. Mana dapat gambar ni? Uncle Rosyam bagi. Akhirnya kita dapat gambar Mak dan Abah. Rasa puas dapat menatap muka Mak dan Abah. Kan Ipin? Ya, puas sangat. Tapi yang tak puas hati, tengok Abah ada rambut. Kenapa kita orang botak, Abah? Kenapa, Abah? Bagi tahulah. Lain kali Opah cerita. Sayang, Abah. Kau jangan sedih-sedih tau. Ipin! Abah!
Rosham. Panggil Abah.